Tak mati pula hari ni. Aduh, patut mati tadi. Kadang-kadang aku fikir macam tu juga. Hello, hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali. Kita punya guest untuk hari ni adalah Encik Fauzan Aiman, lebih dikenali sebagai Ujan. Yes. By the way, thank you Syadat sebab teman aku pergi cafe hari ni. So tadi kita orang macam tak plan pun untuk record. Tapi macam sayang tau sebab kita orang borak yang something Tadi, yang macam mahal tu tadi. mahal. Orang terlepas. Aku sanggup berhenti tau. Ya. Keluarkan mic untuk tiba-tiba record. Tak plan ni. Okay, So, apa tadi? Kerana tadi Atau Iban. At-Tayyibuna lit-Tayyiban. Kita orang sampai kat situ. So Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Kau tahu sambungan ayat tu? Apa? Tak tahu. Lelaki yang jahat untuk perempuan yang jahat. Tapi macam aku dengar lah banyak pendapat kan. Macam tak semestinya kita ni jahat akan dapat partner yang jahat lah. Dia boleh jadi sebaliknya. Macam boleh jadi kita jahat tapi dapat partner yang baik. Boleh jadi kita baik dapat partner yang jahat juga. Sebab yelah Allah kan datangkan pertolongan tu in many ways lah kan. So mungkin boleh jadi contohnya seorang tu dia macam lelaki yang very outgoing kan, lelaki perempuan tapi end up kahwin dengan Perempuan baik. perempuan yang muslimah. Risau kan? Risau tak? Aku dah risau lah. Risau sebab Macam tu lah, kita dah jaga diri kita lah sebaik mungkin. Dari segi semua benda lah. Tiba-tiba dapat isteri yang macam total opposite. dalam kerisauan tu mesti macam kita kena find out apa sebenarnya hikmah dia. Betul tak? Sama ada kau nak hanyut dengan dia ataupun kau nak Kau terima je lah. aku terima je. Tapi after that macam aku kenalah ubah dia, try dulu. Rasa cinta je. Masa just cinta je kan. Orang pasal life. Tapi aku rasa kita macam muda lagi lah untuk macam kita tak banyak sangat lalui Ya betul. dalam hidup. Tapi kau fikir macam mesti akan ada momen yang kita teruk kan daripada yang kita akan lalui. Sebab tu kena hargai masa sekarang. Betul. Sebab setiap kebahagiaan akan datang dengan ujian. So kita punya matlamat dalam hidup is kita mesti nak bahagia. Tapi untuk dapat bahagia tu it's not that easy lah. Betul? Aku suddenly nak bercakap tentang syukur. Okay. Betul? Patut kita patut teruskan. Ya. Macam cerita balik apa yang aku dah cerita kat Syadat. Macam currently aku sekarang kan baru masuk degree kan. And surrounding aku like orang-orang yang ada dekat sekeliling aku, orang-orang yang lebih lah hidupnya. Maksudnya diorang senang lah, orang-orang senang. So bila aku berada di circle diorang kan, sometimes kan benda tu membuatkan aku rasa kurang bersyukur. Sebab kita pandang orang yang kat atas kita macam bestnya dia ada ni, aku ada ni je tu. Macam tu. Tapi kita lupa yang kita still ada. Macam tu. Lepas tu macam ya ramai gila yang macam dia orang nak apa macam tu je. Contohnya macam dia orang nak beli contoh dia orang nak beli iPad. Terus pergi beli. Macam kita nak beli something tu like kita kena fikir dulu kan. Macam kalau aku beli ni nanti aku nak beli benda lain macam mana. So macam benda
dekat situ maybe itu salah satu cara Allah ajar kita untuk syukur juga. Selain daripada kita macam kita nampak orang yang rendah daripada kita, at the same time dengan cara Allah tu bagi kita nampak orang yang lebih daripada kita pun, kita perlu bersyukur. Aku teringat quote daripada saudara Arik. Rezeki Allah bukannya sikit, tapi syukur kita yang sempit. Betul. Tapi sebenarnya main peranan besar circle lah kan. Aku rasa untuk Tapi age kita, kau rasa macam perempuan lebih ke terpengaruh daripada lelaki kan perempuan lebih ke terpengaruh dalam penggunaan macam atau pembaziran ni lah, terutama umur kita? tak, aku rasa tak ada yang kurang, tak ada yang lebih. Aku rasa semua sama. Tak, contoh lah, macam sebagai seorang student kan, macam kawan-kawan dia pakai iPad, dia pun nak pakai iPad. Kawan dia pakai MacBook, dia pun nak pakai MacBook. Surrounding lah. Ya, Tapi itulah, kita tak boleh nak salahkan surrounding. jantina, bukan salah jantina pun, tapi Kita tak boleh nak salahkan surrounding, sebab benda tu kita yang act on that things. yang mudah terpengaruh atau tak lah. Lepas tu kalau based on jantina, aku rasa tak ada pun. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Sebab maybe kita nampak maybe perempuan ni diorang selalu shopping on certain things yang macam makeup kan. Tapi boys pun ada je benda-benda yang diorang rasa diorang minat. Buat motor ke, buat kereta ke kan. So basically sama je. Kau takut tak macam ni aku nak cakap, after kita habis belajar, of course everyone mesti nak bekerja. Tapi mesti kita ada satu harapan yang kita nak kerja yang senang, kita nak kerja yang guarantee our life to be better kan, dengan gaji yang baik. Kau takut tak if benda tu jadi in opposite ways, tak macam yang kau harapkan? Aku takut juga lah sebenarnya. Sebab tak tahu lah, macam bila kita dah kerja tempat tu kan, lepas tu nak berhenti tu, kita akan rasa macam tak lah, macam try lah hadap kan, macam cuba tapi sampai bila kan, takut macam aku macam asyik tahan to the point tiba-tiba dah 2-3 tahun. Betul? Dan sebenarnya nak cakap kat ni pun kan, tapi tempat kerja aku pun sama lah macam tu kan. Senang memang senang, mudah memang mudah, tapi membebankan juga lah sebenarnya. Macam management tak layan aku bagus sangat lah. Tapi aku macam tak apa lah, kejap je. Tak apa lah, nanti bukan lama pun kerja. Tapi dalam sedar tak sedar, setiap cuti SEM aku buat tu kan. Jadi tengok, tak tahu lah sama ada aku berani atau tak untuk berhenti atau untuk fokus diri kan. ambil risiko kan. Jadi aku rasa macam at first early job stage je, fokus pada diri lah kan. Jangan macam datang tempat kerja terus buat kawan, terus beradakan hubungan, emosi, fokus kerja dulu. Bila dah selesa baru lah rapat-rapat. Tapi susah lah kan. Sebab kita kena jadi friendly. Aku lagi lah HR. Ya. HR kau banyak kena Lagi bekerja kena dengan cakap, orang. kena uruskan orang, kena suruh-suruh lagi. Ya. Boleh lah insyaAllah. Kita harap yang terbaik lah. Ya. Sebab benda ni aku macam ni aku kan orangnya banyak thoughts tau. So kalau aku driving kan, macam contoh hari tu aku driving daripada Keluang sampai Melaka kan. So along the ways, macam aku tengok, macam aku drive kereta Saga lah kan. Then aku tengok
Ada BMW, ada Porsche, ada Audi. So benda tu macam sometimes macam bila aku akan dapat macam boleh ke aku achieve benda-benda macam ni. So bila aku sedar aku macam selalu seuzon dengan perancangan Allah tu. Aku macam macam mana nak cakap, yelah aku selalu seuzon je lah. Aku tak husnuzon. Sepatutnya aku kena husnuzon. Maksudnya aku selalu seuzon lah, aku selalu risau Seuzon, tu berlawanannya lah. Seuzon tu macam kita bersangka buruk. Overthinking lah basically. Suuzon. Suuzon. So macam aku selalu macam mampu ke aku macam nanti gaji aku berapa macam tu lah. So macam benda tu tak elok lah bila aku dah sedar semua dia. Macam patutnya aku husnuzon je lah. Even though maybe sekarang aku still belajar, kita tak tahu rezeki nanti bila kita dah kerja macam mana. So apa yang kita rasa, apa yang kita fikir tu pun kadang-kadang boleh jadi doa. Betul. Kau overthinking sangat, kau suuzon sangat. Aku bagi apa yang kau suuzonkan sangat macam tu lah. Aku takut lah benda tu. So better macam kita husnuzon, kita bersangka yang baik-baik je, insyaAllah Allah bagi yang baik kan. So macam tu aku macam dalam kereta kadang-kadang tengok gaji diorang ni berapa boleh pakai kereta macam ni. Macam mana diorang bahagikan. Lepas tu pula ada pressure yang saudara-saudara aku nak kahwin kan. Macam mana diorang boleh beli kereta, macam mana diorang kumpul duit kahwin, lepas tu nak beli rumah lagi. Macam tu lah. Aku rasa takut dekat situ. Tapi aku rasa sebab kita belum lalui je lah kan. Macam kita nampak macam mana nak kahwin, kereta idaman, rumah ni. Tapi kalau orang-orang yang dah ada tu, mesti dia akan lagi macam macam mana lah orang-orang yang mewah tu, macam mana dia orang dapat duit tu, macam boleh ke tak dapat macam tu kan. Dia macam akan sentiasa tak cukup kan. Sebab itulah kena bersyukur. Sebab kurang bersyukur lah. Bersyukur tu. Sebab tu pentingnya circle lah. Cari orang-orang yang membawa kita terduduk di tanah. Tak salah pun kita nak ada circle yang memang come from that kind of level lah. Tapi kita kena sedar diri lah. Kita kena ukur baju di badan sendiri. Betul? Penting lah. Tapi kita still manusia tu. Kadang tu still tak boleh control. Macam kau FOMO-nya lain, apanya lain. Ya tu. Semalam kot aku ada terbaca lah quotes kan. Dia macam kita selalu doa macam ya Allah, ya Allah, ambillah rasa sakit ini daripada aku. Macam tu kita selalu doakan Allah. Tapi kita patutnya macam doa kita sepatutnya macam ni. Macam kau kena bagi tahu sakit tu yang kau ada Allah sebenarnya. Macam tu. Kita lebih takut kepada sakit daripada kita takut Allah kalau kau doa macam tu. Macam ya Allah, ambillah rasa sakit ni daripada aku. Better kau bagi macam kau doa sakit aku ada Allah macam tu. So macam kat situ macam kita lebih takut sakit daripada kita takut Allah. Faham tak? Macam tu lah. Macam tu kan? Aku pun baru macam terfikir semalam betul juga selama ni kita kalau ni selalu doa Allah tarik. Tapi dia tak pernah macam kuatkan diri kita dengan sebenarnya kita ada Allah. So kita tak perlu takut sangat dengan benda tu. Penting tu. Kadang-kadang macam persoalan macam betapa sikitnya kita kan dalam kepercayaan ni. Kita betul-betul faham ke apa yang kita percaya ni sebenarnya kan. Betul-betul ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas kalau bagi aku,
kita buat something and we hope for nothing. Macam hati kau kosong lah basically kan. Macam contoh kau derma tapi tak rasa apa-apa, macam tak mengharapkan baik, tak mengharapkan untuk apa. Aku buat sebab aku mampu je. Tapi kadang-kadang macam persoalannya, kalau kau buat baik depan orang, walaupun ikhlas, ikhlas ke? Tapi kau buat sebab orang tengok kan. Tahu lah. Aku kadang macam solat ke apa dekat masjid kan, lepas tu macam dekat saf pertama ke dengan orang, macam aku buat ni Aku pun benar rasa sebab orang tengok ke kan. macam Aku betul-betul nak solat ke ni? Macam mana nak dia kan, nak kosongkan dia. Boleh je kalau macam aku rasa macam better tutup mata kan, tapi macam tutup mata tak boleh kan solat. mungkin the best way tu macam just apa, aku buat semua ni kerana Allah je. Dia tak payah fikir manusia sangat. Tak kisahlah orang tu nak rasa yang kita buat ni sebab nak tunjuk baik ke. Dia tak payah fikir macam yang penting aku buat ni memang Allah suruh. Itu je lah. Ikhlas, bersyukur, apa lagi? Sabar. Okay, sabar. Sabar Dia lebih kurang je tu. Macam kalau kau nak sabar dengan satu ujian, kau kena bersyukur lah kan. Itu susah tu nak sabar. Kalau diam tu maknanya sabar ke? Diam. Mungkin sabarin, maksudnya sabar yang macam mana kau maksudkan? Kalau diam tu sabar dengan orang ke? Contoh ada tengah marah. Marah dia senyap. Sabar. So diam maksudnya kau sabar. Mungkin boleh jadi. Sebab diam tu lebih baik daripada berkata-kata. Ya. Tapi bila diam sangat pun takut orang pijak kita pula kan. Apabila nak sabar kan, kau patut sabar je. Tapi sampai bila macam kan? Kita nak balas kan sebenarnya kan. Macam orang buat kita macam ni, kita mesti nak macam orang pun rasa kan. Macam sampai bila kita bukan kadang-kadang tu bukan nak balas pun. Macam kita nak bagi dia sedap yang dia buat ni tak betul. Macam Yelah kalau kau suruh kita sabar pada benda yang macam kita rasa memang tak betul. Tapi marah lagi senang daripada tegur kan. Marah lebih senang daripada tegur. Macam kalau orang buat salah kan, lagi senang kita nak marah daripada kita nak tegur dia kan. Betul kan? Sebab kalau kau marah tu kau je explode. Kalau kau nak tegur ni kau kena fikir macam ni aku nak slow talk. Dan kita tak tahu orang tu macam penerima dia macam mana. Dia boleh respect tak teguran kau at the same time. Redha. Ikhlas dengan redha bagi aku lebih kurang. Redha macam melepaskan. Ikhlas macam menerima bagi aku lah. Ikut terbalik. Melepaskan, melupakan. Ikhlas atau redha? Redha lah. Ikhlas macam menerima lah. Redha melupakan. Redha macam maybe redha ni selepas ikhlas tu. Kau ikhlaskan dulu, redha lah. Lepas tu dengan adanya masa kau redha. Macam kau dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Redha dah, sabar dah, bersyukur dah. Story syahadat full tadi. Tiba-tiba full pula. So terpaksa delete barang-barang benda-benda yang berkaitan. Dekat mana tadi? Kita dah habis dah. Syukur. Redha belum ah? Oh, redha. Ya. Tadi kau kata lepas ikhlas. Redha. Menerima lah. Ya.
Menerima dan melupakan. Boleh ke dengan relanya melupakan sesuatu? Dengan adanya masa lah. Kau kena sibukkan diri lah. Ya. Tapi aku rasa susah kita nak lupa. Berapa lama lagi kita ada ni kan? Sempat tak kahwin ni kan? Allah Akbar. Kalau kau mati kau rasa kau cukup tak? Belum. Kalau sekarang mati belum cukup. Ya? Belum tercapai lagi macam Belum kot. Maksudnya tercapai apa? tak macam apa-apa lah urusan dunia. Kalau urusan dunia mungkin dah okey lah. Tak. Kalau nak mati ni aku dah tak fikir dunia dah. Kita fikir amal je cukup ke tak cukup sekarang ni. Kalau amal mungkin aku tak rasa yang aku dah cukup amal. Takkan tu. Ya tu. Aku macam lately kan aku macam banyak ni lah. Mata terbuka dengan ilmu-ilmu Islamiah. Boleh aku nak cerita something? Tak boleh. Please lah. Cerita. Okay lah. Kau tahu kan aku macam aku tercalon untuk certain anugerah. So Okay. kan aku tercalon untuk anugerah graduan terbaik itu pun dia semua kan. Aku bersyukur aku tercalon. Tapi at the same time, macam aku cakap tadi lah, rezeki tu datang dengan ujian. Okay. And anugerah ni pun aku rasa datang dengan ujian. Okay. Ujian dia ialah bila surrounding kau dah tahu kau ni high achiever. So apa yang diorang expect is everything high on me. Even though aku harap kawan aku tu tak tengok lah podcast ni Lari dah jauh ni 23 minit lah. Macam aku tengah buat kerja and as a student aku rasa aku normal kan. So aku buka lah ChatGPT. And then ada someone dia datang kat aku like lah Ojan pun guna ChatGPT ke? Aku ingat budak-budak macam ni tak guna ChatGPT. Uish. Like aku macam bukan trigger, aku macam Kita tak faham trigger lah. Kalau aku trigger aku like aku macam I'm still a normal student bro. Aku bukan yang memang dah terus tak cheat ke apa. Aku still normal. Faham tak? Itu one of the pressure yang aku rasakan lah. And then like bila aku dah macam tercalon and so on ni kan, like everyone pandang aku dengan macam tadi high expectation kan. So kalau aku buat something yang that is not proper kan, diorang akan macam being judgemental lah. Macam aku dah tak layak untuk buat kesalahan. Pressure tu. Aku sometimes bila aku sorang-sorang aku macam itulah rezeki ni datang ujian. Kadang aku rasa macam what if aku tak dapat anugerah tu. Aku okey tapi nanti orang lain macam mana dengan orang lain. Macam aku ikhlas kalau aku tak dapat sebab aku mungkin bukan rezeki aku lagi kan. Tapi what if benda tu aku tak dapat? Apa rasa, apa reaction orang-orang sekeliling aku? Apa yang aku kena hadap selepas tu? Like diorang, even though aku pun tak fikir sangat, tapi diorang mesti kadang-kadang minta update. Macam bila dia punya keputusan. Diorang pula yang tak sabar. Tapi kira sportif lah kan. Sebaiknya ada baik ada buruknya lah. Ada baiknya macam bila orang dah anggap kau ni high achiever, kau try to be a better person lah. Tu macam jadi pembakar semangat kau untuk untuk jadi better, untuk study hard dan semua. Tapi at the same time pressure lah bagi aku. Sebab benda-benda yang remeh pun kau dah macam macam ChatGPT. Macam ChatGPT pun aku dah tak boleh pakai. Bukan dah tak boleh pakai lah, macam kalau aku pakai dah benda tu jadi pelik kan. Tapi itulah macam ChatGPT tu boleh je, tapi
kau kena bijak lah kan. Macam tak adalah kau copy and paste. Macam tu lah. Dia ingat kau buat assignment tulis semua ke? Aku perspektif dia orang lah basically. Aku sangat takut dengan perspektif orang kat aku. Tapi aku bersyukur juga dengan adanya benda yang macam tu. At the same time ada gap dekat situ lah. Macam ada gap yang aku tak nak pun, tapi bila aku dapat benda tu aku rasa bersyukur. Maksudnya diorang macam respect aku sikit lah macam tu. Tapi aku tak adalah macam nak semua orang respect aku. Cuma macam aku receive at least adalah macam tu. Tapi itulah apa yang aku sekarang kadang-kadang ChatGPT pun dia macam betul juga ni ChatGPT. Betul. Macam aku dah tak boleh jadi student normal lah basically. Kadang-kadang aku rasa aku ni Kuasa kan nanti zaman kerja lagi tu macam kau degree apa anugerah naik chancellor. Aku rasa majikan aku lah. Budak ni mesti macam power. Kau power sangat kan. Ya, aku risau majikan macam sijil kau macam ni tapi kau tak ada lah. Aku risau macam tu lah. Betul. Lebih baik macam kita rendah tapi beyond expectation daripada kita tinggi tapi expectation ni sekali dapat hasil yang rendah. Ini susah kau nak balance benda tu. Better balance. At the same time kau nak ada expectation yang baik dekat orang. Kau nak orang expect kau baik. Tapi at the same time bila kau nak orang ada expectation yang baik kat kau akan receive pressure lah yang macam tu lah. Kau dah tak boleh buat salah lah basically. Kau salah sikit mesti kena judge. So sebenarnya kau buat yang terbaik untuk diri kau atau untuk orang? Aku buat yang terbaik untuk diri aku lah. Aku selalu macam kalau doa ke apa, aku tak nak banggakan. Bukan aku tak nak banggakan ni lah. Aku macam aku buat untuk diri aku dan aku buat untuk orang-orang terdekat aku, family aku kan, macam tu. Tapi itulah bila kita nak share something yang macam kita rasa kita punya achievement kan, and bila orang tahu, itu yang buatkan diorang react on that things. Tapi niat kita nak share je. Maybe dia bangga kot, dia macam maybe dia tak pernah first time ada kawan tapi aku macam bersyukur. Macam ada seorang ni macam selalu gila. Kalau ni macam dia akan panggil aku budak anugerah lah. Macam biasalah graduan terbaik yang macam ni. Macam tu lah. Aku macam aku selalu macam amin macam tu lah. Aku harap tu doa lah macam tu. Macam menganjing pun dia. Perspektif lah. Tapi tak apa lah. Aku harap at least dia menganjing benda yang baik lah. Aku harap ada apa yang cakap selalu tu jadi kenyataan lah macam tu. Amin. Tapi itulah, kadang-kadang bila selalu sangat pun macam stres lah. Setiap kali tu nak cakap budak anugerah aku macam dia nak nganjing aku ke dia nak puji aku? Kau kena lah. Sampai bila nak sabar? Tadi kata apa? Sabar orang bijak kepada. Tapi benda tu baik tu macam tak kalau kau tak payahlah panggil aku budak anugerah macam tu. Dia terputus pula doa kat situ. Kau buat reaction muka je. Benda dia mamat ni. Macam let it be lah, biar je lah. Itu je lah aku rasa pressure. Lah basically. Tapi kau boleh je kan? Okey je. Kadang-kadang je lah. Benda tu datang kadang-kadang je. As long as kau okey lah. Biasa lah kan. Mungkin tu salah satu cabaran lah nak jadi orang yang baik. Salah satu cabaran Allah nak angkat darjat kau kan. Tak semudah itu kot Allah nak bagi something kan. Dan aku perlu tambah rasa ikhlas dan syukur aku lah. Kalau aku tak dapat pun still lah kena ikhlas, still lah kena bersyukur. Sebab at least aku dah sampai tahap ni. Jauh dah Jen. Jauh dah. Ya tu.
And aku tak expect pun aku akan dapat semua benda ni. Aku macam I think I don't deserve benda-benda macam ni. Ya. Sebab To be honest, aku rasa aku tak pandai mana. Aku rasa aku tak se-perform mana pun. Tapi semua benda ni datang sebabkan aku rasa lah the main thing is sebabkan doa mak bapak aku je. so kalau kau rasa kau tak pandai mana, so kalau kau macam punya standard pandai tu macam mana? Standard pandai maksudnya Maksudnya bagi kau nak label someone tu pandai based on apa? macam ni. Maybe kalau secara fizikalnya maybe dia akan perform dekat test ke. Kau tak test. perform? Aku tak adalah macam ni. Mungkin tu lah aku cakap mungkin daripada segi effort tu aku kena lebih lah sama dengan aku rasa kalau orang pandai ni dia tak put sangat effort. Talent lah basically. Tapi at the same time aku kena rajin lah macam tu. Aku macam student biasa. Tapi maybe itulah aku cakap salah satu reason yang menjadikan aku macam ni mungkin doa mak bapak je. Kau rasa ada ke macam kalau bijak talent? Ada Ada. Housemate aku lah, dia macam dia santai gila lah macam ni. Ke dia belajar kau tak nampak? Bukan nak kata memang aku tak nampak. Tak adalah macam aku memang housemate dia. So aku memang selalulah nampak dia tengah buat apa. Kadang-kadang dia tidur je, bangun macam ni. Tadi aku keluar dia tak bangun lagi. So macam tiba-tiba aku tahu dia ni memang budak ANC masa diploma. Lepas tu dia macam dia kerja sekarang, dia buat part time. Tapi at the same time dia boleh perform macam tu lah. Hidup dia memang like bukan macam yang memang study baca buku tak. Tak macam kalau waktu test ke belum? Dia macam Tak ada. esok dia ada test ni. Lepas tu dia cakap dia tak study, cuma dia akan cakap dengan orang yang study tu tak apalah, kalau dia macam ni aku redha je macam tu. Lepas tu score? Lepas tu dia score. Apa? Tu lah Okay, tu talent lah. Macam wish. Tapi tak tahulah macam mana dia boleh pandai. Aku pun tak tahu. Mungkin talent lah. Macam kalau kat rumah aku kita orang kadang-kadang ada main macam teka-teki trivia. Macam tiba-tiba ni tanya benua apa yang paling besar dekat dunia. Satu kitaran matahari nak orbit bumi berapa lama macam tu kan. Dia macam perform gila lah. Aku macam bapak lah semua benda dia tahu siap. Kena aku tanya? Tanya Persoalan, okay. persoalan yang boleh conclude semua benda. Okay, aku tanya soalan pelik sikit kan. Kalau kau boleh pilih untuk mati sebelum hari ni, bila kau nak mati dan kenapa? Kalau aku boleh mati bukan hari ni kan, sebelum hari ni, mungkin aku akan pilih mati masa aku umur around 19 ataupun 19. No, bukan 19, baru sangat. Masa aku tingkatan 3 kita umur apa? 15 15 umur 14 ataupun 15 macam tu. Sebab bagi aku at that time kan, aku on top of my aku ni macam bukan nak cakap aku ni sangat baik at that time, tapi aku rasa at that time aku better than innocent lah macam waktu tu. Betul, innocent. And at that time aku baru terdedah dengan, bukan baru terdedah, maksudnya aku sangat terekspos dengan agama. Masa tu sebab circle aku bagus, circle aku semua budak masjid. So apa yang mengubahnya? Yang mengubah apa? Mengubah kau jadi sekarang. Mengubah apa? Waktu tu lah. Mengubah aku jadi waktu tu. Tak, waktu tu kan kau macam apa? Bagus dari segi style. Apa yang mengubah kau? Mengubah macam mana? Maksudnya untuk mengubah tak meneruskan dalam itulah, jadi on top. Maksudnya bukanlah tak terus, tapi sebabkan macam ni masa tu mungkin aku banyak masa yang tak digunakan untuk perkara-perkara yang biasanya macam sekarang kita sangat busy kan.
itu bukan alasan sebenarnya, tapi at the same time benda tu serba sedikit affect kita lah kan. So macam masa tu like aku rajin gila lah, macam pergi masjid every maghrib ke isyak semua. Kau dah boleh kecil So macam aku akan pergi solat Jumaat, aku akan pergi selalunya kalau solat pukul 1, aku datang masjid pukul 11.30. Sejam setengah awal. Buat apa siap? Aku akan datang, aku akan buat solat sunat Setiap hari, setiap minggu? Setiap minggu. Aku cakap aku on top of my iman lah. Tak tu awal sangat, sejam setengah. Ya. Orang lain semua macam yang aku bagi tahu aku pergi masjid pukul 11.30 setiap hari Jumaat, dia orang semua pelik. Macam kau buat apa yang lama-lama? Tak, aku macam kalau setengah jam awal faham lah. Ni sejam setengah buat apa? Kalau aku pergi masjid pukul 12 aku akan rasa something wrong masa tu. Okay, kau buat apa je? Okay, aku dah sampai. Kalau masa tu kau tengok aku cara aku berpakaian pun lain lah, macam Jubah dengan serban, jubah semua putih. Okay. Bagus budak ni. At the time lah. And then aku akan datang masjid, aku solat sunat tahiyatul masjid. Lepas tu aku akan solat sunat taubat. Lepas tu aku akan solat sunat hajat. Lepas tu aku akan ngaji, aku akan zikir. Sampailah orang semua dah. Siapa yang ajar kau ni? Tak ada orang pun ajar. Siapa yang mulakan? Macam ni, aku pun tak tahu. Sebab tu aku cakap surrounding kot. Kawan-kawan. Bila aku pergi masjid, rajin pergi masjid at that time, macam baru aku terdedah dengan macam ada tazkirah maghrib kan, kuliah maghrib, benda semua tu. Aku dengar macam tu lah, aku dengar dan benda tu like menusuk hati lah. Menusuk hati. Dan apa yang aku tengok pun ceramah-ceramah yang macam ceramah-ceramah yang macam damn, aku tak sebaik itu lah, macam tu lah. So benda-benda yang macam tu akan trigger aku gila babi waktu tu. So every week aku akan datang macam tu lah. Aku akan datang awal gila sampai ada macam tok siap kat situ suruh aku jadi Bilal lah. Dia offer aku jadi Bilal. Tapi aku macam aku tolak sebab macam aku terlalu muda waktu tu. Macam aku still nak kena belajar, nanti nak kena masuk U kan. So macam kalau aku jadi Bilal, macam lepas aku masuk U macam mana aku dah tak boleh sambung lah, macam tu lah. So macam waktu tu aku rasa aku punya level keimanan tu sangat tinggi lah. So aku rasa kalau aku mati waktu tu pun aku dah agak cukup. Itu macam dah peak dah lain tu. Sebab lepas tu sekarang aku sedar, mungkin salah satu sebab aku berjaya sekarang ni sebab tu. Betul. Sebab masa tu aku takut gila dengan future aku macam mana. So aku akan doa untuk future aku nak yang macam mana, aku nak kejayaan macam mana. Macam tu lah. Betul. Mungkin sometimes kita tak sedar kan apa yang kita ada sekarang semua sebab kita dah pernah doa. Apa yang kita minta dia keluar. Macam masa tu masa untuk aku tanam benih untuk sekarang. Macam tu. Sekarang bukan tak sebaik dulu, tapi disebabkan kita still kena jalani kehidupan kan. Macam mungkin sekarang kita dah tak boleh nak pergi masjid sebabkan kelas macam mana, kita punya pack macam mana. Kalau dulu mungkin banyak waktu lapang. So macam tak ada apa sangat lah nak buat hari Jumaat tu. So memang aku akan bangun pukul 10 lebih, 10.30, 10.45 aku dah siap-siap. Lepas tu pukul 11.30 aku akan terus pergi masjid lah. Paling lambat pun 11.45. Kalau aku pergi pukul 12 tu aku macam bapak dah tak boleh lah macam tu. So macam balik solat Jumaat tu kau balik awal ni stay lagi? Aku akan balik lambat sikit lah. Aku akan buat macam solat lagi lah, solat sunat.
Macam tu. But dia macam tengok lah aku selawat ke apa. Macam tu lah. At that time aku macam kalau setiap hari Jumaat lah, masa tu lah macam tengah solat kan, macam terdetik dalam hati aku lah. Macam kan aku selalu cakap, ya Allah, aku selalu doa, ambillah aku dalam keadaan husnul khatimah kan. So at that time aku macam, ya Allah, kalau kau nak ambil aku sekarang, aku dah bersedia. aku pernah macam tu. Waktu umur 13, umur 13, umur 14 macam tu lah. nampak Umur 14, 15 macam tu. Betul, aku belajar husnul khatimah tu apa pun umur 16 tu. 17. Aku faham macam apa husnul khatimah tu. Lepas tu kalau macam apa-apa event masjid, aku selalu pergi lah dulu. Macam qiyamul lail, solat sunat tasbih. Ni seorang-seorang semua ni. Kadang-kadang aku ajak bapak aku, tapi kebanyakannya aku pergi seorang. Aku akan bangun pagi-pagi kan. Macam kalau esoknya aku exam kan, aku bangun pukul 4 pagi, 5 pagi, aku akan selawat. Sampai? Even though aku atas katil, aku akan selawat. Lepas tu kadang-kadang bapak aku pelik tengok aku. Macam, Dik, kau buat apa ni, Dik? Adik tengah selawat ni. Macam tu. Satu skor lah. Sekolah. Aku rasa titik tolak. Okay. Kalau aku boleh cerita sikit, aku masa sekolah sekolah rendah, aku ni tak pandai lah. Aku struggle lah. Macam kadang-kadang matematik aku fail 40, Biasa 38, C, D macam tu kan. Lepas tu form 1 tu aku dah start slow-slow dah masuk kelas first kan. Lepas tu apa yang aku boleh tengok, bila aku lagi rajin pergi masjid kan, kejayaan tu datang sendiri tau. Even though kadang-kadang aku tak serajin mana yang orang rajin lah, tapi aku still perform macam tu. So aku rasa titik tolak aku jadi pelajar cemerlang ialah disebabkan aku rajin pergi masjid masa tu. Lepas tu aku skor PT3, aku skor SPM, macam tu lah. Aku rasa ya Allah, masa tu aku dah siap gila nak meninggal. Sumpah? Ya. Macam real lah. Macam real. Aku macam tengah solat ni, kalau tengah sujud kan, aku macam ya Allah, ambil lah. Ya macam tu, aku rasa macam tu. Sebab aku rasa macam aku dah buat yang sebaik. rasa macam tenang lah. Macam aku dah solat tadi, aku dah solat taubat, aku dah solat hajat, aku dah selawat kan. So aku macam yakin gila lah. Aku yakin lah kalau aku mati waktu tu pun aku dah tenang macam tu. Macam tu aku selalu, sebab aku selalu doa kalau macam, ya Allah, kau kalau nak ambil aku, ambillah waktu aku tengah solat macam tu. Ataupun ambillah hari Jumaat waktu aku tengah solat macam tu. Kalau bulan puasa lagi lah aku macam kalau bulan puasa lagi aku rasa aku nak mati bulan puasa. Hari Jumaat macam tu lagi, ya Allah, kau ambil lah aku sekarang macam tu. At that time dia bukan macam ni, kau bukan rasa kau dah cukup baik tau, tapi kau rasa kalau kau hidup lebih macam lagi lama lagi banyak buat dosa kan. Tu lah. Macam dulu kalau aku rasa aku kena uji kan, aku macam ya Allah, better kau ambil aku sekarang lah, daripada aku kena hadap ujian-ujian ni. Aku lebih sanggup mati daripada aku kena hadap ujian-ujian tu. Tapi sebab kau hidup lah, sebab tu kena ujian kan. Ya betul. Aku dulu macam tu. Sekarang matang sikit lah. Matang sikit lah. Nak meminta kematian tu tak tahu lah. Sekarang lebih menerima lah. Kalau nak cakap sekarang maybe 70%. Kalau dulu 100%. Boleh. Bila masa awal aku tak expect langsung jawapan ni. Betul-betul macam dah husnul khatimah, macam dah reda lah. Ya, lagi-lagi time. So macam dah habis solat tu kau disappointed lah? Dia tak adalah disappointed apa pun.
Dia cuma kalau macam awak Allah tak mati Ah. lah. Aduh, macam tak kadang-kadang mati tak hari ni. Aduh, patut mati tadi. kadang-kadang aku fikir macam tu juga. Bodoh lah. Bila aku dah siap kan. Aduh, bila aku dah bangun daripada sujud, Allah tak mati pula. Ya, dulu macam Okey tu. ke? Baik kau sujud je sampai ni. Tak boleh lah pula. Sampai dah nak habis kan. Waktu tu cuba macam okay, Allah tak mati. Ya, sebab kalau aku sujud, aku pernah kena tegur lah. Macam aku dulu memang datang masjid awal. Kalau even though maghrib pun memang yang antara yang terawal. Kalau boleh macam dalam 6.30 aku dekat masjid. So aku akan kadang-kadang aku akan solat benda semua dulu. Kalau dulu aku memang nak duduk betul-betul belakang imam. Bila sampai macam awak tepi sikit boleh tak? Macam tu. Macam tu. Kalau ada yang bila dan kena aku, dia okey je. Aku nak duduk betul-betul belakang imam. Tapi kalau macam ada bila yang memang kurang sikit, awak duduk tepi sikit boleh tak? Macam tu lah. Lepas tu ada sekali tu, sebab aku dulu sujud memang lama. Aku rasa kalau aku imam pun aku rasa aku sujud terakhir aku lama. Pernah kan? Sebab Ilham pun Dia tegur kan? Ilham pun Ilham lama sangat tak payah imam ada. kan? Sebab aku sampai sekarang pun aku memang kalau sujud Baguslah. sujud terakhir aku memang lama. Siut lagi Ilham. Dan masa waktu tu aku sujud lama gila. Sebelah aku ni dia ada macam ada seorang pakcik ni yang memang dia tak cerita macam tak baik pula, tapi Biasa lah pakcik-pakcik. pakcik ni masa tu aku dah nak keluar dah pintu masjid. Macam dia tegur aku, "Awak sini jap. Saya nak tanyalah, awak sujud lama-lama tu kenapa Aku cakap lah, saya doa. Lepas tu tapi sebaiknya awak tak payahlah doa waktu sujud terakhir tu. Dia macam something macam tegur aku macam dia tanya macam kenapa lama sangat dia mempersoalkan aku. Macam aku cakap lah, saya doa. Lepas tu dia cakap dulu Nabi pun tak sujud lama-lama macam tu. Selalunya sujud lama-lama ni masa awak solat hajat ke apa ke. Aku macam, sebab aku masa tu budak-budak, jadi macam aku nak melawan cakap pakcik ni pun macam aku takut lah, macam malas lah kan. Respect je lah. Takkan nak gaduh pula. Benda yang sebenarnya macam salah satu waktu makbul kan. Ialah sujud terakhir kan. So tapi aku macam neglect je lah, macam yelah kecil macam tu. So aku terus je lah. Aku memang akan sujud paling lama macam tu. Jadi aku sampai sekarang lah aku memang akan sujud lama-lama. Bagus lah. Dia macam lagi, aku rasa buat kita lagi sabar supaya tak nak cepat solat habis. Kalau aku tak sujud lama tu aku rasa kurang. Aku rasa aku sombong lah. Sebab aku tak minta dekat Allah. Bagus lah. Jodoh cerminan diri. Mana tu jodoh kau pun tengah buat sama kan? Tengah menonton. Mana tahu kan? Allah Akbar. Oh je tiba-tiba. Nervous ke? Tak ada. Sebab itulah. Dulu aku macam tu. Tapi bagus lah. Macam kau dah pernah lalui kan. Macam spiritually secara tinggi tu. So, macam kau takut lah dengan Allah basically kan. Jadi macam benda tu macam beri kesan sampai sekarang kan. Aku rasa sangat bersyukur lah aku pernah berada di Tak semua budak dapat macam tu tau. Tak semua budak. Biasa kita budak nakal-nakal je. Mana fikir nak datang sejam setengah awal, solat, zikir. Aku lain sikit lah dulu. Lepas tu ada satu kali tu aku dulu pernah buat part time masa aku tingkatan 1, tingkatan 2. Kerja? Aku bukan part time kerja ni, aku ajar anak cikgu aku. Aku ajar dia sebab aku dulu ada CJ Darjahas. Darjahas. So macam CJ Darjahas ni kalau kau ada kau boleh jadi ustaz lah. Kau ada? Aku ada. CJ Darjahas ni kau kena ambil masa kau form 1. So kau akan belajar agama macam tu lah. Macam kat sekolah agama lah, tapi kau kena datang hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kau kena datang. Lepas tu macam aku punya cikgu ni suruh aku datang rumah dia, ajar anak dia semua kan. Tu dia minta lah tolong aku.
macam bawa anak dia pergi masjid sekali lah setiap hari Jumaat. So aku cakap lah, tapi cikgu saya pergi masjid memang 11.30, 11.45. Lepas macam dia question aku, ya buat apa lama-lama sangat. Macam bagi aku macam Allah, macam ni aku rasa bersalah at the same time. Macam kesian pula budak ni kena tunggu lama-lama macam tu. Agak Tapi macam ujian kot bagi aku. So kau bawa? 2 kali ke 3 kali je aku bawa. Lepas tu mungkin dia dah tak minta tolong. Mungkin anak dia kena tunggu lama kot. Kecil lagi lah anak dia. Anak dia umur sekolah rendah lagi lah macam tu. Kalau ada event, ada program-program agama kan, aku selalu pergi. Macam program-program selawat kan, kat masjid-masjid lain ke, aku pergi lah dengan kawan aku ajak seorang kawan aku. Lepas tu aku akan duduk paling depan. Tu lah tu. Kau tak terfikir nak masuk tafiz ke apa? Macam ni, aku pernah terfikir nak masuk tafiz, tapi aku macam kalau tak masuk tafiz pun, kalau kita still nak jadi orang baik, boleh jadi orang baik kan. Macam tak perlu pun masuk tafiz. Kalau kau yelah, bukan tak perlu masuk tafiz sebab apa, macam kalau kau still nak buat baik, kau buat baik je lah. Bukan sebab tafiz pun kau jadi baik kan. Macam tu lah. Tak, maksud aku macam ilmu tu lah, nak mendalami ilmu agama. Macam tak kot, macam tak. Ada seorang pakcik tu pernah tanya, tak, lepas ni nak sambung belajar apa? Lepas cakap mungkin saya nak sambung ni kot, saya nak ambil bidang bisnes ke macam mana. Lepas tu cakap, awak tak nak ke ambil sambung belajar bidang fiqah ke, bidang apa ke? Macam tak cool lah. Cakap pakcik tu, saya nak lebih kepada yang ke arah ni lah, bukan ke arah agama macam tu. Nanti dia marah macam petikaikan lah, awak ni rajin pergi masjid ni semua, tapi kenapa macam aku saya kurang minat. Tapi benda tu aku still boleh belajar even though aku tak ambil bidang agama kan. So macam tu je lah aku jawapan. Tapi aku macam nak tu one day macam hafal Al-Quran kan. Tapi macam best tu macam kalau kau faham maksud Al-Quran, lepas tu kau hafal benda tu. Macam basically kau kuasai buku Islam lah. Macam kau buat kali ke berapa dah aku clear dengan storage ni. Betul. 3-4 penat aku lah. Korang yang tengok kena kumpul duit. Tolong hargai tu. Lama gila kita borak ni. Apa tadi? Kat mana tadi? Yang tu lah kot. Mana dah? Aku tengah cerita apa tadi? Lupa lah. Nak tengok balik ke? Cuba tengok sikit. Kau milih duniawi daripada akhirat lah. Bukan macam tu tu. La haula wala quwwata illa billah. Semestinya kita pilih bidang-bidang duniawi ni, kita tak kejar ukhrawi. Sebab aku tahu aku boleh kejar ukhrawi dalam pada masa yang sama. Sebab tu aku pilih Aku pernah rasa macam nak kejar ukhrawi je. Pernah? Aku macam kalau lah boleh macam just setiap pagi, siang, malam just duduk solat, zikir, makan, sedekah tu je. Pernah. Kau nak hidup kat dunia ni, kau kena ni tu. Kau kena bekerja, cari rezeki. Kalau kau nak fokus on dunia akhirat je. Macam macam mana nak hidup kan? Takkan kau nak mengharap dekat tak tahulah kan. Tapi dua-dua penting lah. Dua-dua penting. Kita kena pandai balance je sebenarnya. Yeah. So macam mana lah kita nanti lagi 5, 6 tahun, 7 tahun tengok video ni. Benda kita borak kacip ni. Apakah pemborakan kita ni? Ya tu. Mungkin kita kena tengok video ni pada waktu yang tepat. Untuk buat kita berfikir lah masa tu kan.
boleh jadi Semoga kau mati waktu solat Jumaat, bila Ramadan, puasa tengah sujud. Baru lepas solat hajat dan taubat. Seronoknya. Itu memang aku rasa aku angkat jenazah kau pun happy lah. Macam baik tu Jan, Jumaat tu suka tu kau. Sebab tu aku cakap tanda macam Kau tahu dulu aku pernah cakap dengan mak bapak aku, adik minta maaf ya ibu, kalau dia mati ikhlas je tau. Tapi kalau adik mati, adik nak jenazah adik solat dekat masjid, ada solat, tak nak surau dekat taman. Sebab aku tahu orang taman aku tak kenal sangat aku. Orang masjid lebih kenal aku. Macam tu lah. Apa reaction mak kau? Cakap insyaAllah. Bagus lah, sejuk hati ibu. Macam tu lah reaction dia orang. Semoga anak kau pun nanti macam kau. Amin, insyaAllah. Aku risau macam mana anak aku nanti kan. Tak apa, kita husnuzan je. Tapi kadang-kadang aku terdengar orang kata kita membentuk diri kita cara kita membentuk anak kita lah. Betul? Kalau gagal membentuk diri, nanti anak kita pun gagal bentuk diri dia. Betul. Tapi macam kadang-kadang rasa macam kesian nak dengan orang sekeliling kita, macam yang tak jaga diri, yang tak kisah. Kesian Kesian kan? Macam aku ada tak macam certain orang yang macam jadi tak nampak ke salah? Dia ni tak rasa macam takut ke? Dia macam tak risau ke? Tapi selalunya kalau aku tengok orang macam tu kan, aku akan macam berharap mungkin ini waktu dia diuji. Mungkin one day dia akan berubah. Kadang macam what if aku pula kat tempat dia? Maybe macam aku nampak salah dia sebab aku kat luar. Ya. Kalau aku kat tempat dia, macam mana reaction aku pula kan? Entah aku buat benda sama juga. Semoga kita dilindungi lah. InsyaAllah. Tegur kita, salah tegur. Jangan biar je. Betul. Dan yang ditegur tu pun belajar terima. Kita belajar terima teguran orang lah. Kadang-kadang orang tegur kita bukan sebab dia nak cakap dia baik tau. Kadang-kadang sebab dia sayang kita. Dia nak tengok kita pun sama-sama nak kita masuk syurga sama-sama. Yes. Kalau kawan kau tegur tu, kau anggap je lah itu kawan paling baik yang kau pernah ada. Sebab tak semua kawan mampu tegur kawan sendiri. Kau pernah tegur orang? Pernah lah. Kawan-kawan perempuan aku selalu tegur. Oh ya? Yeah. So kalau contoh, kalau dia tak boleh terima teguran kan, dia macam biarlah. Tapi kebanyakannya terima je. Aku tak pernah lagi yang terima reaction yang macam suka hati. Okay guys, so basically phone storage aku full. So thank you so much for watching lah. Thank you Ajan. Thank you for everything, semua pencerahan, perbincangan kita. Semoga bermanfaat. That is all from us. Bye, assalamualaikum. Bye bye.